mohon perhatian para pengunjung. Baik, acara yang baru sahaja dilepaskan sebentar tadi adalah acara 4-2-3 200 meter kategori perempuan kelas 5. Di separuh akhir yang pertama, 8 orang pelari bersaing untuk mendapatkan catatan masa terbaik bagi melayakkan diri ke peringkat akhir esok. Kelihatan selesa di hadapan adalah pelari dari SJKT Sepang. Begitu selesa sekali. Ayo teruskan larian anda sehingga ke garis penamat. Selesai. Dan baru sahaja dilepaskan adalah pelari-pelari di separuh akhir yang kedua bagi acara 200 meter kategori perempuan kelas 5. Ketika yang selesa di hadapan sekali di situ di lorong 6. Queensland Lamzaki dan selesai dengan dan pelapor dilepaskan adalah 8 pelari bagi acara 200 meter kategori perempuan kelas 5 di separuh akhir yang ketiga. Untuk makluman semua, catatan rekod bagi acara ini adalah milik Kalaibani anak perempuan Mutusami dari SJKT Teluk Merbau yang dicatatkan 22 tahun yang lalu. Siapakah yang selesa di hadapan itu? Lari di lorong 5 dan 6. Dan baru saja dilepaskan adalah acara 4-2-4 iaitu acara 200 meter kategori lelaki kelas 5. Di separuh akhir yang pertama, seramai 8 orang pelari yang cuba mendapatkan tempat di peringkat akhir yang akan dipertandingkan esok. Begitu sengit sekali larian mereka di lorong 2 ini berada di hadapan lorong 5 dan lorong 6. Good job. Cantik, cantik. Dan baru sahaja dilepaskan adalah 8 pelari yang kini bersaing bagi acara 200 meter bagi kategori lelaki kelas 5. Masing-masing cuba mendapatkan catatan masa yang terbaik agar mereka layak mara ke peringkat akhir esok. Siapakah yang kini berada selesa di hadapan di lorong 5 dan 7? Begitu sengit sekali saingan antara mereka berdua. Dan telah pun dilepaskan 8 orang pelari yang bersaing bagi acara 200 meter lelaki kelas 5. Bagi separuh akhir yang ketiga, masing-masing cuba mendapatkan catatan masa terbaik untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Siapakah kini berada di hadapan? Begitu selesa sekali pelari di lorong yang ke-7. Zil Iskandar alias tidak tahu bukan baginda. Baiklah, bagi acara yang baru saja dilepaskan di balapan ketiga ini adalah acara 4-2-5 200 meter perempuan kelas 4 separuh akhir pertama. Dan dapat sekarang ini kita dapat pelari di lorong ke-6 iaitu Nisha daripada SJKT Syasha. Dalam bagi acara yang baru saja dilepaskan ada 200 meter perempuan kelas 4 separuh akhir kedua.
Sudah balik sekarang ini di hadapan adalah pelari yang mendorong ke-7 iaitu Nur Alia Adriana dari SPDJ diikut berapa tim ni jauh sini itulah bersama sama dikenalkan. Dalam banyak cara yang baru saja dilepaskan adalah 200 meter perempuan kelas 4 separuh akhir Ustaz. Panggilan akhir kepada Muhammad Akil Shazwan bin Abdullah dari RIS Rafflesia International School dan Aiman Iskandar bin Jamalul Lail dari SMK Dato' Abu Bakar Baginda. Mohon hadir dengan keadaan segera ke kemah penyelia peserta. Dalam acara yang sudah berlangsung adalah acara 200 meter lelaki kelas 4 separuh akhir pertama. Di hadapan adalah pelari daripada Lontong Putih. Ulang suara. Baiklah, acara yang baru saja dilepaskan adalah 200 meter lelaki kelas 4 separuh akhir ketiga. Di hadapan adalah pelari di lorong ke-5 daripada SKKLIA. Go! Terus lagi-lagi bagi mereka diri anda fokusingan.